Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk video pada kali ini saya nak explain sedikit. Okey, serba sedikitlah. Basic-basic, benda basic-basic untuk anda yang bercadang nak memiliki Proton S70 ataupun yang ada S70 tapi tak tahu apa benda ni. Tak tahu banyak benda ni. Saya akan ajar serba sedikit. Yang detail anda tanya SA anda balik, okey. Yang mana saya tahu saya akan explain kepada anda supaya mudah anda nak bawa sebab benda ni penuh dengan teknologi, penuh dengan gadget. Tapi kalau anda tak reti guna, sayang lah. Okey, jadi sebelum nak review video ni, okey, saya ada special promo khas untuk saya punya subscriber YouTube saya. Jadi anda yang nak beli kereta Proton baru ke, Pro 2 baru ke, walaupun anda duduk di area Lembah Kelang, anda boleh berurusan dengan saya. Urusannya sangat mudah saja. Dan saya akan bagi special gift untuk anda. Okey, jadi saksikan video promo ini dahulu. Okey, jadi khas untuk pembeli kereta baru dengan saya yang merupakan subscriber channel ini, saya ingin menawarkan satu promosi khas lah untuk anda. Okey, jadi promosi ini kita sudah buat sejak dari penghujung tahun 2022 lagi sehingga sekarang. Yang mana lebih 100 orang customer lah yang sudah menikmati promosi yang kita tawarkan ini. Okey, jadi promosi ini adalah kita nak bagi percuma free tinted jenama retek ya. Okey, harga dia untuk kereta sedan harga RM1,000, harga retail lah. Sehinggalah RM1,400 untuk kereta jenis bersaiz SUV dan juga MPV. Okey, ada warranty selama 5 tahun. Urusan dengan saya sangat senang, yang mana kita tak perlu berjumpa pun. Dan customer yang beli dengan saya ni bukan beli sebiji je, kadang-kadang dia beli 2 biji, 3 biji, dan ada repeat order selepas itu. Kerana urusan sangat senang, iaitu kita hanya berhubung melalui WhatsApp saja. Urusan agreement bank kita akan uruskan hantar ke bank berhampiran anda. Kemudian ambil kereta di dealer yang saya akan nyatakan nanti. Dan saya akan ambil urusan kereta tu nanti, terus bawa kereta ke retek cawangan pilihan saya nantilah. Itu kita akan maklumkan kemudian. Untuk kereta Proton dan Pro 2, nanti anda akan ambil kereta di dealer pilihan saya di Petaling Jaya, Selangor. Manakala untuk kereta Honda dan Toyota akan ambil di dealer pilihan saya sama ada di Kajang maupun Semenyih. Okey. Okey, promosi yang saya tawarkan ini adalah siap pasang ya. Bukan voucher seperti yang selalu SA bagi tu. Kali ini anda bawa saja kereta anda ke retek yang pilihan saya nanti dan terus buat pemasangan lah. Okey, jadi kalau anda beli kereta entry level seperti Proton Saga, Pro 2 Azia, Pro 2 Beza, Pro 2 Myvi ataupun Proton Persona, anda pastinya sangat bertuah lah kerana anda beli kereta pada harga marhain tapi anda dapat tinted pada harga premium. Okey, jadi seperti anda sedia maklum lah, perkara pertama yang kita akan buat setelah dapat kereta baru adalah kita akan pergi tinted lah cermin kereta kita ni. Okey, jadi sebelum ni kita pening-pening nak pilih tinted yang mana, harga macam mana, mahal ke murah ke. Okey, jadi dengan promosi yang saya tawarkan ini anda dah tak perlu nak pening-pening lagi lah, kerana kita sudah beri tinted jenama retek yang mana ia merupakan satu jenama yang tersohor lah di Malaysia ni, yang mana ia memiliki puluhan cawangan di serata negara. Okey, jadi anda dapat kereta baru dan anda dapat juga tinted yang dapat menjamin anda daripada kepanasan lah ketika memandu kereta. Okey, jadi jika anda berminat dengan tawaran saya ini, anda boleh terus WhatsApp saya di talian 0999667107. Okey, jadi kembali kepada video kita. Okey. Jadi ini adalah Proton S70 model flagship. Okey, jadi harga di atas jalan model ni adalah 92,000 plus lah. Dan untuk bulan Disember 2025 dia bagi rebate sebanyak RM8,000. Jadi harga dah jadi RM84,000. Harga dia setara dengan Toyota Vios dan juga Honda City, tapi pada saya spek lebih mengancam lah kalau Proton S70 ni. Kalau buah logo ni, letak logo lain mungkin lah ramai yang terliur lah. Sebab ini yang mentaliti orang kita, tutup logo dia. Spek ni memang A. Memang A spek dia. Bawa pun memang sedap kereta dia. Okay. Jadi untuk model ni, dia didatangkan dengan full digital. Mungkin kalau yang baru-baru, bawa kereta ni mungkin akan rasa keliru lah. Pening macam mana nak kawal. Dan juga penggunaan gear dia, 7 speed di city ni. Macam mana nak guna gear ni. Selalunya kita tarik bawah satu, turun satu, turun D, turun D1, D2. Tapi yang ni macam mana nak buat ni? Dan P ni apa? Sini dah ada P. Ni A lagi. Okay, jadi saya akan ajar anda sebut sedikit mengenai fascia-fascia yang ada pada S70 ni. Okay, jadi yang pertama kita lihat gear dulu lah. Okay, jadi bahagian gear ni dia guna 7 speed di city. Maknanya dia ada 7 kelajuan. 7 speed di city. Okay. Dual clutch transmission. Okay, jadi kedudukan sekarang adalah P. Okay, nak tahu kedudukan gear sekarang macam mana? Okay, satu dia punya gear dia duduk kat sini. P, R, N, D. Sekarang P. Ni handbrake lah. Okay. Ni P. Okay, jadi contohlah saya nak turunkan handbrake macam mana? Okey, yang pertama saya kena tekan brake dulu. Okey, kena turun handbrake kat sini. Ni turun. Nak naikkan handbrake, tarik macam tu. Macam kita tarik handbrake macam ni. Cuma ni kita guna jari pun boleh. Nak turun, kita turun kat sini. Okey.
Jadi kedudukan gear kita masih lagi kat P. Okey, kita nak pergi kepada gear lain. Okey, kita boleh turun ke bawah ataupun tolak naik atas. Okey, jadi kita turunkan satu tapi kaki kita duduk kat brake lah, standby. Okey. Jadi turun satu, kita tengok sini dia tulis apa. Okey, dia pergi kat N. Kalau kita nak drive, turun bawah. Kalau kita nak reverse, kita naik atas. Contohlah saya nak reverse. Jadi saya tolak naik atas sekali. Kita pun tengok. Okey, dia dah pergi arc. Dan automatic dia punya kamera reverse dia berfungsi. Kamera reverse dia memang clear lah. Sangat clear lah untuk model S70 ni. Ni kedudukan reverse. Contoh saya nak pergi kepada D. Okey, saya kena turun 2 kali sebab dia akan lalu N dahulu, kemudian baru dia pergi D. Okey, 1, 2. Dia akan keluar D1. Okey, D1 tu maknanya gear 1 lah. Bila anda bawa nanti dia akan bertukar D2, D3, D4, D5, D6, paling maksimal D7. Macam tu. Jadi kalau contoh anda nak balik kepada neutral, anda tengok N tu, situ anda tekan sekali saja naik atas. Tolak sekali. Okey, dia duduk N. Ini nak masuk gear P macam mana? Okey, gear P anda tekan je sini. Tekan sini. Macam tu. Dia dah pergi kat P. Automatic naik handbrake. Naik automatic naik dia punya handbrake. Jadi anda boleh lepaslah brake anda. Jadi itu cara nak guna gear 7 speed DCT pada model S70. Mudah saja sebenarnya. Okey, jadi kita nak lihat pula. Okey, function. Okey, sini saya beritahu lah function apa sini. Sini adalah function untuk anda auto cruise lah. Dan sini adalah untuk voice command anda. Okey, contoh model ni didatangkan dengan high proton. Okey, satu anda boleh sebut saja high proton, tengok dia terus keluar kan. Okey, anda boleh bagi beberapa arahan dia. Contohnya, sorry, again? Okey, dia tak faham kan. Close aircon. Contoh saya suruh dia tutup aircon. Okay, I've turned off the AC dia in dah all tutup aircon. areas. Okey, ataupun saya boleh guna benda ni. Saya tak nak sebut benda tu, saya tekan je sini. Okey, dia terus keluar. Kita terus bagi komen saja. On aircon. On aircon. Alright, AC in all areas is on. Macam tu. Itu function yang sangat bagus sekali lah. Mudah anda sambil bawa kereta, anda boleh berkomunikasi dengan kereta anda. Tak payah nak tekan, nak pusing apa, anda boleh begitu. Contohnya anda nak slow kat aircon, anda boleh bagi tahu dia high proton. Good morning. Okey, contoh anda nak minta dia kawal. Aircon 20 degree. Okay, I've adjusted the temperature in all areas to 20.0 degrees. Okey, macam tu je. Nampak dia bertukar sendiri. 20 degree. Jadi sangat menarik lah. Ada beberapa lagi arahan yang dia boleh buat. Okey. Okey, jadi kita lihat pula bahagian sini. Okey. Ini bahagian macam info maklumat mengenai kereta anda. Kalau macam ini, dia bagi tahu anda tire pressure. Okey. Sebelum masuk sini, nanti anda pening lah. Okey, ini bahagian meter digital untuk bahagian kelajuan macam biasa apa semua. Okey. Untuk bahagian meter cluster kat sini ni, okey, yang berkaitan dengan dia ni anda perlu mahir bahagian sini dan juga bahagian sini, trip. Okey. Jadi kita tengok dulu lah apa yang ada kat bahagian sini. Okey, jadi untuk bahagian sini dia beritahu tire pressure. Yang ni anda boleh pilih sekejap lagi nanti saya tunjuk. Okey, dia beritahu 2.6 bar, 2.8, 2.6 bar. Okey, maknanya tire pressure okey. Kemudian bahagian sini adalah RPM. Kemudian ini adalah lane departure lah, anda punya safety kereta ni. Okey. Kemudian ni dia bagi tahu apabila anda bergerak ni dia akan tunjuklah jalan anda mengonar apa semua dekat sini. Kemudian kalau ada kereta lalu di sebelah pun dia akan tunjuk khabar kereta. Satu function yang kadang-kadang kita leka dia ada keluar kereta. Okey, kemudian ini adalah bahagian dia bagi tahu radio radio boleh ataupun anda nak tukar kepada benda lain pun boleh. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Kemudian ini adalah dia bagi tahu adalah yang warna merah dia ada kereta. Kemudian itu gear, kemudian ini baki bijak 398 km lagi boleh pergi. Okey, jadi contoh ini ada tire pressure, anda nak tengok benda lain. Okay, anda tengok belah, anda tekan kat bahagian trip ni. Okey, tekan satu, tengok dia pergi sini. Dia dapat dia button bulat kat bawah dia. Okey, jadi instant fuel masa anda bawa kereta dia akan beritahu anda penggunaan minyak anda liter per 100 km. Okey, kemudian ODO tu adalah mileage kereta dah 276 km. Okey, kemudian anda klik sini. Ni untuk trip 1. Okey, perjalanan mileage 10.6 km. Okey. Ni dia punya ni lah penggunaan minyak apa semua. Trip 2. Yang ni mungkin perjalanan saya lah 2.7 270 kilo daripada KL saya punya perjalanan. Dia punya trip dia dalam 7 jam lebih kot.
Kemudian average speed 37 km, kita tak bawa laju lah kereta customer. Kemudian ini average penggunaan bijak, fuel consumption 6.2 liter per 100 km. Okey lah, 6.2 untuk model 1.5 turbo. Kalau Saga baru 5.1 dah 4.9 liter. Yang ni tinggi sikit lah. Tapi cukup. Sebab ni model yang lebih powerful. Okey, dia punya horsepower pun tinggi dan juga dia punya torque dia pun tinggi lah. Okey, kita tengok apa lagi ada. Tak ada, tu saja tire pressure. Okey, contohnya. Okey, kita tengok kat bahagian sini. Okey. Ini adalah home. Yang sini ni dia main juga dengan sini. Dengan meter infotainment ni. Okey, kita cuba tekan home. Kita tekan home, dia pergi sini. Kat meter ni dia ada tunjuk GPS, vehicle status, temperature dan juga apa dia panggil inilah apps yang ada dalam Proton S70. Okay, model ni dia datangkan dengan S7 360 kamera. Dah tekan sini dia akan keluar kamera 360. Anda boleh lihat sekeliling kereta. Okey, anda nak tengok bahagian sebelah sini, belah kiri, belah kanan macam mana, bahagian belakang. Okey, dan juga anda boleh tengok bahagian sini. Memang terbaik lah. Gambar dia clear. Nak tengok sini ke, boleh tengok macam mana anda nak tengok. Okey, kita keluar. Kemudian dia ada GPS pun dia ada, Spotify ada. Yang ni anda boleh cobek-cobek lah nanti. Okey, ataupun anda tekan mode. Ini dah dengar dia contohnya. Okey. Mode ni anda boleh tekan situlah. Dia akan bawa lah anda nak pergi kepada apa benda yang anda nak dengar ke apa semua. Okey. Anda boleh tekan sini home. Okey. Yang sini. Okey, kalau anda tekan sini, anda dia dua, sama ada sini pun boleh. Sini pun boleh. Cuma bila anda tekan ni, contohnya dia tulis situ. Steering wheel control has been switched to host, dia tulis. Maknanya anda tak boleh nak nak kawal sini lah. Jadi anda nak ke sini, anda tekan butang ni. Tekan sekali. Okey. Barulah boleh kawal benda dia. Anda tekan ini sekali lagi, dia dah keluar dah mode line. Okey, dia ada beberapa ni macam menu untuk setting lah. Okey, ini ada ini. Kita tengok sepintas lah dulu. Saya tekan sini balik. Okey, kita nak bergerak ke 1, 2, 3, 4 yang bahagian atas ni. Ada tekan saja sini. Satu je pergi sebelah dia. David dot play the road. Kemudian ini personalize. Personalize ni untuk apa dia panggil? Interface ni lah. Kemudian please faster seatbelt. Okey, yang sini anda nak turun bawah, anda turunkan benda saja. Dia ada overspeed, volume, maintenance information, time set, unit. Kita cuba tengoklah apa yang ada. Okey, untuk anda masuk ke dalam EPS mode switch ni, anda tekan masuk dalam dia ni. Klik masuk dalam. Dia pun keluar. Drive mode, linkage, kemudian comfort, normal dan juga sport. Anda boleh pilih anda nak mode mana nak bawa kereta. Nak sport, anda tekan sport. Ini sport mode lah. Kalau anda nak normal, anda tekan normal mode sahaja. Okey. Kemudian anda nak keluar. Sorry. Okay. Kemudian overspeed. Okay, kita klik, kita tengok apa yang ada overspeed. Enable overspeed threshold 120 km per hour. Ni kalau kita nak, dia bagi reminder lah kalau kita speed lebih daripada limit kita. Okay. Kalau anda nak keluar, anda tekan button ni, keluar ni. Okay, volume, height, medium, low. Kita medium je. Maintenance information, anda klik saja untuk masuk. Next maintenance, dia beritahu 724 kilo lagi kena buat maintenance lah. Kemudian ni time set lah. Anda nak tukar masa ke apa semua kat sini. Ni dah betul dah lah. Dia tak payah kacau dia. Okay, kemudian unit. Unit, anda nak tengok unit apa? Temperature. Anda nak guna darjah Celsius ke Fahrenheit. Anda boleh pilih sini. Okay, kemudian pressure tire, PSI, KPA atau bar. Okay, yang standard anda nak kat stesen minyak lebih mudah adalah PSI. KPA. Saya rasa lagi mudah ya dia. Nak guna bar pun boleh. Tengok yang mana ada lagi sedar nak guna. Okay. Kemudian mileage and fuel. Okay. Kilometer liter per 100 km. Ataupun anda nak kilometer per liter. Yang ni lagi, pada saya lagi senang. Anda boleh tahu penggunaan minyak anda tu kilometer per liter. Berapa jauh jarak perjalanan untuk 1 liter minyak. Okay. Saya rasa tu lebih menarik lah. Okay, kita lihat pula sebelah sana tu apa yang ada. Yang ni dah tak ada. Okay, kita keluar.
Okay, dah tak ada lah. Okay. Faster seatbelt tak ada apa. Personalize. Okay, yang personalize ni kita tengok apa yang ada. Okay, kita masuk kat dalam dia. Nampak tak? Dia bergerak ni. Nak interface yang ni macam mana? Macam ni ke? Kalau contoh kita ambil yang ni. Dia jadi macam ni lah. Ataupun nak macam ni. Dia jadi macam ni. Ataupun saya suka yang ni. Yang bulat ni nampak sporty sikit. Macam tu. Okay. Kalau saya select yang ni lah. Okay. Itu antara yang menarik lah. Ini temperature luar kereta 24 degree. Kemudian saya bagi contoh. Anda nak bawa maps. Nak bawa maps daripada sini, anda nak bawa masuk ke sini. Lebih mudah anda nak tengok sini. Sini anda boleh main benda lain. Okay. Itu caranya. Okay, kita buat dulu. Hi Proton. I'm listening. Open GPS. Where do you want to go? Library. Okay, kita agree dulu. Okay. Okay, kita resume je lah. Please observe the applicable traffic regulations. Okay, sorry ya. Sekejap lah. Okay, bila dah macam ni, anda tekan saja sini. Tekan sini sekali, dia terus pergi keluar kat sini dah. Kita punya map dah masuk kat sini. Memang nampak smart lah. Anda boleh tengok sini, tak payah nak toleh-toleh kepala tengok sini. Anda tengok sini je. Jadi untuk ni anda boleh tekan benda lain je. Anda pergi kat home je. Okay, anda home je. Boleh lah nak main benda lain pun. Nak buka radio ke apa semua kan, anda boleh tekan sini je. Memang cantik lah pada saya. Memang nampak. Memang menarik lah. Okay, anda nak buka radio ke apa, anda boleh tekan sini je. Okay, contoh media. Sekarang, kita nak tawarkan kepada anda untuk dilakukan. Jadi, itulah antara perkara menarik lah. Okay, bahagian dalaman ni yang anda mungkin first time guna S70, anda tak tahu nak tekan mana dulu. Saya bagi tahu benda basic saja. Dia ada banyak lagi detail. Tapi mungkin inilah yang penting. Okay, dan penggunaan My Proton, Hi Proton. I'm listening. Dia seperti kita sebut je dia terus gerak. Banyak benda yang kita boleh buat dengan Hi Proton ni. Sorry, again? Macam-macam arahan. Nanti anda boleh Google lah arahan yang Hi Proton ni boleh buat. Okay, anda boleh macam-macam nak suruh dia set, buka Bluetooth ke apa. Senang, anda dah tak payah nak guna telefon lagi nak cari sini, nak tekan sini. Jadi pada saya ini adalah salah satu model terbaik Proton lah. Model sedan. Hari tu dia banyak keluar kat MPV. Tapi mungkin ramai tak minat MPV dan mungkin kos untuk selegara SUV lebih tinggi. Dari segi tayar dan sebagainya, mungkin model sedan lebih marhain sikit pada anda. Ada ramai yang suka memandu sedan sebenarnya berbanding SUV. Dan pada saya, jika anda contohlah bergaji 2,500 dah boleh pakai lah kereta ni. 2,500 ke 3,000. Ikut anda punya kemampuan anda lah. Mungkin ada saikai lain ke apa semua. Anda teringin nak pakai S70. Dan ada 3 pilihan, S70, Honda City ataupun Toyota Vios. Saya sangat rekomenkan anda pertimbangkan model ini. Nampak eksklusif. Dan juga gadget dia banyak. Dan juga orang kata power pada. Anda boleh compare antara 3 model ni. Okay. Tutup logo ni, anda tengok kereta S70. Okey ke tak okey? Pada saya sangat okey. Okay. Dan harganya anda boleh pertimbangkan model ni. Okay. Jadi jika anda berminat nak beli sebarang model kereta Proton ataupun Pro 2 ataupun Honda ataupun Toyota, anda boleh terus berhubung dengan saya. Anda boleh terus WhatsApp saya di telefon 19966717. Dan saya akan bagi gift yang menarik untuk anda lah. Rebate daripada HQ, jangan risau, memang saya bagi, saya tak makan satu sen pun rebate HQ. Dan saya akan bagi kepada anda free ticket jenama Ray Tag ya. Yang harga RM1,000, ada warranty 5 tahun. Okay, ala-ala nak pakai tiket, pakai ya. Elok terus. Tak perlu buang duit lah, pakai yang murah, lepas tu tak kena buang balik apa semua. Okey, jadi itu sahaja untuk review pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.